Anak-anak Mami nak makan apa hari ni? Noodle sup tulang? Okey, jom kita buat ni favourite Fala. Dia boleh makan bermangkuk-mangkuk, especially kalau tengah panas-panas. Jom kita mulakan. Minyak panas, lepas tu letak bawang putih, bawang merah, bawang Holland halia 3 sekawan dan juga sup bonjut. Kacau sampai naik bau. Masukkan air rebusan tulang tadi. Lepas tu masukkan organik punya perencah. Kacau sampailah you all boleh masukkan tulang yang telah direbus. Sebab nak cepat, jadi kita rebus siap-siap. Tunggu sampai mendidih. Masukkan bawang goreng dan juga daun sup. Kacau sampai dah keluar bubbles. Dah ready untuk makan. Letakkan dalam mangkuk. Now kita nak prepare untuk mi pula. Mi pula, Mami gunakan mi organik. Masuk je air panas, tunggu rebus, mendidih, angkat. Sekarang kita nak hidangkan. Letak dalam tu, dalam mangkuk, letak sup tulang tadi. Tu dia Falah makan. Berselera walaupun tak berbuka. Walaupun tak puasa. Selamat berbuka semua.